Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Sekarang kami berada di lokaliti kedua untuk kerja lapangan STAG 2072. Jadi ini adalah di Taman Emas Kuala Lipis, di mana pelajar boleh perhatikan keseluruhan singkapan kawasan di lokaliti ini. Jadi di sini apa yang perlu diperhatikan, kita masih lagi dalam batuan sedimen. Jadi dalam buku kerja lapangan ini ada beberapa cadangan apakah aktiviti-aktiviti yang pelajar boleh lakukan sekiranya berada di lapangan dan boleh dilakukan, boleh dipraktikkan di masa akan datang. Okey, setiap kali bila kita ke lapangan, antara yang patut kita perhatikan adalah yang patut kita ambil kebolehan antara pelajar kemahiran yang pelajar boleh yang patut tahu adalah membezakan jenis batuan, sama ada jenis batuan sedimen, batuan igneous ataupun batuan metamorf. Jadi kita masih lagi di batuan sedimen, dan antara aktiviti-aktiviti yang patut pelajar lakukan adalah membezakan saiz butiran sedimen, sama ada saiz butiran halus, sederhana ataupun kasar, dan juga seperti biasa, batuan sedimen juga kita kena perhatikan lapisan. Lokaliti pertama tadi, seperti yang Dr. Wan beritahu, ketebal lapisan tidaklah begitu ketara. Jadi di sini sebenarnya terlindung dengan pokok ni, pelajar boleh nampak. Bila perhatikan ada nampak, boleh nampak pelapisan yang ada di singkapan di sini. Dan bila kita cerita tentang pelapisan, patut juga kita perhatikan sama ada sempadan lapisan tu jelas ataupun tak jelas, dan juga bagaimana butiran sedimen, sama ada dia menghalus ke atas, menghalus ke bawah dan sebagainya. Dan bila kita buat cerapan dalam batuan sedimen, kita juga perlu perhatikan adakah kita boleh cari fosil di sini. Okey. So di sini jika dalam mengikut buku, dan pelajar juga boleh buat malangnya pelajar tidak boleh datang ke sini untuk buat cerapan due to COVID-19 ni, tapi kami harap untuk kerja lapangan yang akan datang, pelajar boleh cuba untuk mencari fosil, mencari fosil dalam batuan sedimen. Antara fosil yang ada di singkapan ini adalah Constatoria, Myophoria, Entolium, dalam kumpulan bivalve berusia trias tengah. Dan jadi bila itu adalah yang dan bila jumpa fosil seperti ini, kita kena fikirkan juga apakah sekitaran pengenapan fosil-fosil tersebut. Dan yang paling akhir dan paling penting sekali sebagai geologi adalah kemahiran untuk melukis. Sama ada saya lupa nak sebut tadi, pelajar sepatutnya bila datang ke lapangan, sebelum kita mula dengan cerapan terperinci di kawasan kajian, adalah baik pelajar mulakan cerapan daripada jauh, dan cuba lukis apa yang pelajar boleh nampak. Dan kita kena ingat juga lukisan sebagai ahli geologi ini perlukan arah. Jadi arah orientasi singkapan ini perlu diukur menggunakan kompas. Yang kedua, dan nanti barulah di label lukisan yang kita lukis dengan struktur-struktur ataupun input-input yang kita perolehi semasa cerapan. Sekian, terima kasih. Okey, so sekarang selepas kita tengok singkapan
daripada jauh. Jadi kita nak buat cerapan terperinci keseluruhan singkapan. Jadi bila kita datang dekat tengok, jadi pelajar boleh tengok ya. Saya tunjuk dengan kayu. Okey, boleh perhatikan ada satah pelapisan yang jelas di sini. Okey. Tak boleh membelakang. Jadi boleh nampak satah pelapisan yang jelas kat sini. Okey, jadi menunjukkan kita ada dua jenis litologi lah di sini. Jadi dekat atas ni boleh juga diperhatikan, dekat atas ni saiz butiran batu sedimennya berkelas, ada kluster, dia ada kluster macam ni. Jadi bila rujuk penamaan batuan sedimen, jika ada kluster saiz butiran tu, jadi kita namakan yang atas ni adalah batuan konglomerat, dan bawah ni boleh, bila tengok diperhatikan saiz butiran ni, pelajar untuk macam mana nak tahu dia adalah batu pasir, sama ada batu pasir halus, batu pasir dan membezakan, adalah penting pelajar bezakan saiz lodak dan juga lempung. Jadi kalau batu pasir, kalau dengan mata kasar, kita boleh tengok selain pada permukaan batuan tadi yang kasar, pelajar boleh perhatikan juga saiz butiran. Okey. Dan untuk membezakan lodak dengan lempung, lodak ni bila kita pegang dengan tangan, dia ada gritty, ada rasa berpasir sikit. Dia halus tapi ada rasa berpasir. Jadi itu adalah lodak. Manakala kalau lempung, saiz butiran lempung, dia licin. Okey. So bila kita dah tahu ada dua jenis litologi sini, batu pasir kat bawah, ada batu konglomerat. So kalau konglomerat ni kluster, kita kena tahu juga macam mana nak buat cerapan tentang batuan konglomerat ni. Nanti kita akan buat singkapan yang lebih baik lagi lah untuk belajar macam mana nak buat cerapan tentang konglomerat di Bukit Keluang nanti. Dan seperti litologi yang pertama, lokaliti yang pertama tadi, sini juga antara selain pada pelapisan struktur, kita ada kekar, okey, dan ada satu set kekar, satu set, dan dua yang selari dengan cerun ni. Okey, dan kita sebagai geologis, selain daripada antara tools yang penting adalah tukul, okey, tukul dan kompas, dan juga properly tayar untuk pergi ke lapangan, dan juga perlu juga pembaris lah kalau perlulah, dan juga asid. Dan jika kita jumpa struktur macam ni, pelapisan, kita kena ukur lah. Jadi pelajar kemahiran mengenal pasti satah kan, satah ni, jadi kena ukur satah ni di mana jurus dan mana kemiringan dia, dan kita boleh ukur jurus lah. Dan satah kekar ni pun kena kenal pasti berapa set, dan kita kena ukur jurus dan miring dia. Okay, thank you. Okey, so sekarang kami bergerak ke arah sebelah kanan singkapan. Jadi bila perhatikan tadi, bila kita buat cerapan di singkapan yang mula-mula tadi, bila kita pegang permukaan batuan, dia agak kasar, dan bila sini kita pegang, dia memang licin, dan memang ternyata dia adalah lebih halus. Saiz butiran sedimen saiz butiran batuan sedimen di sebelah sini adalah halus berbanding singkapan outcrop yang pertama tadi. Dan
bila dia saiz butiran dia makin halus, jadi pelajar boleh tengok kita akan mula, bila dia lagi halus, kita akan nampak cirian-cirian macam dia kita panggil dia fisil dia nampak dia mula berpecah-pecah, dia pecah-pecah, flaky, dia macam bukan flaky, fisil lah kita istilah yang sesuai. So menunjukkan ini lagi halus banding boleh nampak, bila nampak ada perubahan batuan sedimen, bila ada perubahan boleh nampak pelapisan dia ada sempadan antara yang sedimen saiz mungkin ni lodak, kalau tengok dia ini pun dah lagi halus berbanding ni, jadi ada satu pelapisan lain. Jadi bila kita pegang yang ni, dia dah kasar balik. Ni dah batu pasir. Jadi dah ada batu pasir, ada sebatuan, ada shal, dan ini ada rodak. Jadi ini antara cerapan yang kita patut lakukan bila bertemu dengan batuan sedimen. Jadi kita akan tengok batuan konglomerat dan batuan batu pasir berpebble di sana nanti. Okey. So sekarang selepas kita sekarang saya nak tunjukkan bagaimana pelajar membaca menggunakan kompas. Okey. Pelajar tahun lepas dah belajar amali peta. Jadi banyak benda yang dah belajar dalam amali peta tu akan patutnya boleh dipraktikkan di lapangan lah. Jadi pelajar perlu dapatkan kompas yang sesuai. Pelajar semester lepas mereka ada yang menggunakan kompas telefon. Jadi kita tak recommend pelajar guna, walaupun dia adalah satu teknologi, tapi accuracy dia mungkin boleh digunakan bila kita dalam emergency keadaan emergency, tapi boleh kena guna kompas yang sepatutnya lah. Dan habislah. Habis bateri? Cut. Right. So macam mana nak gunakan kompas? Okey, kita sebagai contoh, saya nak tunjukkan bagaimana nak ukur satah. Tak payah pakai ni kot. Macam mana nak ukur satah kekar ni. Jadi pelajar set kompas dalam west east kan, and then letak letak kompas pada ni, dan sebabkan suntur ni dia tak ada bubble nak memastikan bila kita letak kompas ni dia betul-betul horizontal. Okey, bila dah ngam betul-betul, bila dah adjust betul-betul di satah yang kita nak ukur, dan pastikan merah ni, jarum merah ni mesti berada betul-betul dalam ruang merah tu lah. Okey, adjust sampai dia betul-betul masuk dalam tu. Okey, so sekarang kita punya jurus adalah 264. Baca dekat sini 264. Dan untuk miring, betul kan, betul. Okey, untuk miring, okey, so just letak je. Betul kan? East west East west lagi So just letak je dekat sini dalam position east west, and then so miring dia dalam 70. Okey, cut. Betul. Okey, so sekarang fosil di kawasan kajian ni, okey, kita kena usahalah cari seperti yang kena perhatikan betul-betul sebab banyak fosil sepatutnya kita kena cari dekat singkapan, tapi ada juga yang kita boleh jumpa di bawah ni. Jadi kita hanya ketuk dan kenal pastilah. Dan okey, so yang boleh perhatikan itu adalah fosil Coquina. Ada banyak ada
donggokan fosil. Banyak sekali. Okey. Alright. Okey. Siapa?